Bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari? Orbit ialah laluan yang dilalui oleh planet semasa ia bergerak mengelilingi matahari bintang kita. Setiap planet dalam sistem suria kita mengikut orbit elips serupa dengan bulatan yang diratakan. Mereka semua bergerak melawan arah jam mengelilingi matahari. Ia adalah arah yang bertentangan dengan penggerakan tangan dalam jam. Sesetengah orbit lebih dekat dengan matahari, ada yang lebih jauh. Ini mempengaruhi beberapa laman planet bentuk melekapkan orbitnya. Utarik dan Zuhrah paling hampir dengan matahari. Orbit mereka lebih pendek daripada bumi, yang bermaksud bahawa mereka mempunyai tahun yang lebih pendek daripada planet kita. Bumi secara puratan mengambil masa 365 hari dan 6 jam untuk melengkapi orbitnya. Inilah yang kita panggil setahun. Bumi secara Marikh dan Mushtarik lebih jauh dari matahari, membolehkan mereka mempunyai tahun yang lebih lama daripada bumi. Zuhal, Uranus dan Neptun lebih jauh. Orbit mereka jauh lebih besar dan mengambil banyak masa untuk diselesaikan. Apakah daya Helimonan yang mengekalkan planet-planet ini dalam orbit? Jika matahari tiba-tiba kehilangan gravitinya hari ini, adakah yang anda fikir akan berlaku kepada planet-planet itu? Tarikan gravitinya lenyap serta-merta. Sekarang planet-planet berada pada orbit kerana ditarik oleh graviti matahari. Jika graviti itu hilang, planet-planet tidak lagi terikut. Meneroka graviti bulan. Angkasa boleh berjalan di bulan, namun sesuatu terasa berbeza. Ia adalah kuasa graviti. Angkasawan boleh berlompat lebih tinggi dan dengan lebih mudah di permukaan bulan berbanding di bumi. Angkasawan boleh berlompat lebih tinggi. Mereka mengalami daya yang dipanggil graviti bulan. Itulah yang menarik segala-galanya ke arah pusat bulan. Oleh kerana gising bulan jauh lebih kecil daripada bumi, graviti bulan hanya kira-kira 1/6 daripada bumi. Ini menerangkan sebab angkasawan boleh melompat lebih tinggi dan objek berasa lebih ringan di bulan. Semasa misi Apollo 15 di bulan, angkasawan menjalankan eksperimen mini. Mereka menjatuhkan tuku dan bulu pelepas pada permukaan bulan. Apa yang anda fikir berlaku apabila seseorang angkasawan menjatuhkan objek pada masa yang sama? Adakah anda tahu itu kedua-dua objek terkena tandas bulan pada masa yang sama? Di bumi, tuku akan jatuh dahulu diikuti oleh bulu pelepah. Mengapa ini berlaku? Adakah anda tahu itu? Memandangkan bulan hampir tiada atmosfera, tuku dan bulu tidak menghadapi sebarang rintangan udara atau geleseran. Memandangkan bulan hampir tiada apa-apa untuk melambatkannya jatuh pada permukaan bulan, tidak seperti di bumi. Tiada apa-apa untuk melambat di permukaan bulan memang satu pengembaraan luar biasa. Imbas kembali, planet-planet semuanya bergerak melawan arah yang mengelilingi matahari dalam orbit elips. Beberapa planet dekat dengan matahari, ada yang lebih jauh. Ini mempengaruhi tempoh masa yang diambil untuk setiap satu perlengkapan orbitnya. Graviti mengekalkan planet dalam orbit mengelilingi matahari. Imbas semula, graviti bulan menarik segala-galanya ke arah pusat bulan. Graviti bulan adalah kira-kira 1/6 daripada bumi. Objek yang jauh permukaan bulan mengalami rintangan udara yang tidak ketara diabaikan. Imbas semula, graviti bulan menarik